Device kecil ni dapat bantu masalah mencatat korang yang lambat. So guys, ini dia Boya Notra AI Note Taker. Yang best dia bukan voice recorder biasa, tapi dia juga bertindak sebagai AI assistant yang boleh bantu uruskan rakaman dan nota korang secara automatik. Tapi part yang paling best sebenarnya, lepas korang dah settle merakam, audio yang direkodkan terus boleh tukar kepada teks. Lepas tu AI dia boleh hasilkan summary secara automatik, and dia siap boleh convert dalam mind map lagi. So korang boleh faham dengan sangat senang apa yang korang dah bincangkan, especially kalau melibatkan grup yang ramai. Untuk penggunaan AI dia pula, korang akan dapat 320 minit rakaman percuma untuk setiap bulan. Tapi kalau korang nak lagi banyak, korang boleh upgrade kepada Pro Plan dengan 1280 minit sebulan. Atau nak unlimited terus, korang boleh pilih untuk Ultimate Plan. So untuk korang boleh guna unlimited. So dia ada 3 mode recording. First, dia ada meeting dan lecture mode, Bluetooth recording dan phone call recording. Untuk audio dia pula, dia menggunakan dual MEMS microphone bersama AI noise cancellation. So pick up range dia boleh cecah sampai 10 meter. So suara boleh still capture dengan baik walaupun berada dalam jarak yang jauh. Dalam device ni ada 64GB built-in storage. So tak kena risau kalau korang selalu rakam guna benda ni. Bateri dia pun padu juga. Sekali charge korang boleh guna sampai 24 jam rakaman berterusan. And standby mode boleh bertahan sampai 365 hari. Setahun tu. And bahagian belakang dia magnet, korang boleh letakkan dekat phone macam ni. So memang dia susah nak jatuh. So bagi aku gadget ni memang sesuai untuk student, lecturer, content creator, wartawan, pekerja pejabat atau siapa-siapa yang banyak meeting and banyak mencatat nota. Korang rasa macam mana? Benda ni boleh bantu tak kerja harian korang? Cuba korang komen. Kalau korang dapatkan, link aku sediakan dekat bawah.